Hai dan selamat datang semua. Okey, hari ni kita nak bincang satu topik yang bunyinya macam berat sikit, teori pemerolehan bahasa. Tapi jangan risau, kita tak akan belik buku teks pun. Sebaliknya, kita akan lihat teori-teori ni dari sudut pandang yang berbeza sebagai satu kit peralatan atau toolbox yang sangat praktikal dan wajib ada untuk setiap guru. Jom kita mulakan dengan satu soalan besar yang selalu bermain di fikiran kita sebagai pendidik. Bila kita masuk kelas, kita pandang muka anak-anak murid kita, kan? Kita tahu dalam diri setiap seorang tu ada satu potensi yang sangat besar yang cuma tunggu masa nak digilap. Persoalannya, macam mana kita sebagai guru nak buka kunci potensi itu? Kuncinya ada di sini. Untuk betul-betul berjaya dalam pengajaran literasi, kita ni kena jadi macam seorang doktor pakar. Pertama, kita kena pandai diagnosis masalah murid dengan tepat. Kedua, kita kena pilih ubat atau strategi pengajaran yang paling mujarab. Dan yang paling penting, kita kena elakkan kaedah cuba-cuba. Sebab kalau salah cara, bukan sahaja masa terbuang, keyakinan murid pun boleh jatuh. Sebab itulah, faham cara murid belajar bahasa adalah langkah nombor 1. Baiklah, jom kita selami idea utama kita. Untuk sekejap, cuba lupakan semua buku teks yang tebal-tebal tu. Sebaliknya, bayangkan teori-teori ni sebagai 3 alat utama dalam kit profesional anda. Setiap satu ada fungsi dia, ada kekuatan dia dan ada masa yang paling sesuai untuk digunakan. Okey, alat yang pertama dalam kit kita ialah sepana. Ya, sepana. Ini adalah lambang kita untuk teori behaviorism. Cuba fikirkan fungsi sepana. Ia untuk ketatkan skru yang longgar, untuk pastikan asas sesuatu tu betul-betul kukuh, kan? Itulah tugas teori ni dalam bilik darjah kita. Kalau nak tahu, tokoh utama di sebalik teori ni ialah B.F. Skinner dan Ivan Pavlov. Prinsip terasnya sebenarnya sangat mudah. Pembelajaran tu berlaku melalui rangsangan, diikuti dengan respons dan kemudian peneguhan. Senang kata, ia semua tentang peniruan, pengulangan dan latih tubi. Fokusnya adalah pada tingkah laku yang kita boleh nampak dan ukur. Jadi, macam mana sepana ni berfungsi dalam kelas? Ia sangat praktikal. Contohnya, masa ajar membaca. Guru sebut suku kata ba, murid ikut sebut ba. Lepas tu, guru puji. Bagus. Nampak tak? Ulang, ulang dan ulang. Kalau untuk menulis pula, ia adalah aktiviti macam menyalin huruf dan perkataan berkali-kali, siap bagi ganjaran macam stiker bintang. Semuanya sangat berstruktur dan berulang. Jadi bila masa terbaik untuk guna sepana ni? Kekuatannya memang jelas. Ia sangat-sangat berkesan untuk murid pemulihan yang perlukan asas yang kukuh sebab hasilnya cepat nampak. Tapi kita kena juga sedar kelemahannya. Cara ni agak mekanikal, macam robot sikit. Ia kurang menekankan pemahaman yang mendalam ataupun pemikiran kritis. Selesai dengan asas, sekarang kita perlukan struktur yang lebih mantap. Alat kedua kita ialah pelan tindakan yang mewakili teori kognitif. Kalau tadi sepana tu untuk bina tapak, pelan tindakan ni pula macam blueprint yang bantu kita bina sebuah bangunan yang kompleks dan penuh makna. Fokus kita sekarang beralih daripada apa yang berlaku di luar kepada apa yang berlaku di dalam minda murid. Tokoh-tokoh macam Jean Piaget dan Jerome Bruner membawa kita masuk ke dalam minda pelajar. Prinsip terasnya ialah, murid ni bukanlah tong kosong yang kita cuma isi dengan maklumat. Tak, sebaliknya, mereka adalah pembina pengetahuan yang aktif. Minda mereka sentiasa cuba kaitkan maklumat baru yang mereka belajar dengan apa yang mereka dah sedia tahu. Pengetahuan sedia ada ni kita panggil skema. Dekat dalam kelas, pelan tindakan ni nampak sangat berbeza. Masa membaca, kita minta murid kaitkan cerita yang dibaca tu dengan pengalaman hidup mereka sendiri. Kita bagi soalan-soalan yang mencabar minda. Kalau menulis pula, ia bukan lagi sekadar menyalin. Ia adalah tentang proses, merancang isi, menyusun idea dan membina draft. Jauh berbeza, kan? Kekuatan alat ni memang tak boleh dinafikan. Ia betul-betul menggalakkan pemahaman yang mendalam dan mengasah pemikiran kritis murid. Tapi ada juga kelemahannya. Ia perlukan bimbingan guru yang sangat rapi dan teliti. Mungkin agak sukar untuk murid yang asasnya masih goyah kalau tak ada sokongan tambahan. Sekarang kita dah sampai ke alat yang ketiga. Dan yang ini mungkin akan mengubah cara anda melihat kesilapan yang dibuat oleh murid. Alat ini ialah kanta pembesar yang mewakili teori mentalis. Fungsinya untuk bantu kita nampak satu keajaiban yang tersembunyi dalam perkara yang nampak kecil, iaitu potensi semula jadi berbahasa dalam diri setiap murid. Kelompok teori ni, Noam Chomsky,
dia kemukakan satu idea yang sangat revolusioner. Dia kata manusia ni dilahirkan dengan satu alat khas dalam otak kita yang dipanggil Language Acquisition Device atau LAD. Ini bermakna kanak-kanak ni bukan sekadar meniru bulat-bulat. Mereka sebenarnya secara aktif mencipta dan menguji sendiri peraturan tata bahasa dalam minda mereka. Pernah tak dengar murid cakap macam ni? Cikgu, saya sudah makan nasi. Kalau kita dengar sekali lalu memang bunyinya salah dari segi tata bahasa kan? Tapi, jom kita ambil kanta pembesar kita dan kita lihat ayat ni dengan lebih dekat lagi. Inilah yang sebenarnya sedang berlaku. Ini bukan satu kesilapan. Sebaliknya, ini adalah bukti yang minda kanak-kanak itu sedang ligat bekerja. Dia tengah menguji satu hipotesis tata bahasa. Dia cuba aplikasikan peraturan imbuhan me-dash-kan yang dia pernah dengar dalam ayat lain. Ini bukan kegagalan, ini adalah kreativiti yang sedang beraksi. Jadi, kanta pembesar ni sangat hebat untuk kita mengiktiraf potensi dalaman murid. Ia sesuai sangat untuk aktiviti pengayaan yang menggalakkan eksperimentasi bahasa. Contohnya, sesi bercerita spontan, di mana kita lebih fokus pada idea, bukan tata bahasa yang sempurna. Cabarannya, ia lebih kepada satu falsafah atau cara pandang, bukannya satu set aktiviti yang berstruktur. Ini menjadikannya agak sukar untuk diterjemahkan ke dalam RPH yang konkret. Okey, kita dah ada 3 alat utama dalam kit kita, sepanah, pelantidakan dan kanta pembesar. Sekarang, persoalan yang paling penting ialah, macam mana nak jadi seorang guru yang unggul? Kuncinya bukan pada memiliki alat-alat ni, tapi pada kebijaksanaan kita untuk memilih alat yang tepat pada masa yang tepat. Panduannya mudah saja. Guna sepanah untuk aktiviti pemulihan bila murid perlukan banyak pengulangan asas. Lepas tu, beralih kepada pelantindakan untuk pengukuhan bila murid dah sedia untuk bina pemahaman yang lebih mendalam. Akhir sekali, bila murid dah bersedia untuk bereksperimen dan jadi kreatif, keluarkan kanta pembesar untuk aktiviti pengayaan. Pada akhirnya, ini semua bukan lagi tentang teori semata-mata. Ia adalah tentang bagaimana kita mengubah teori-teori ini menjadi satu kraf pengajaran yang unggul. Ia adalah satu seni. Seni untuk menggabung, menyesuaikan dan mengutamakan apa yang terbaik untuk murid-murid kita. Ingatlah mesej penting ini. Guru yang paling berkesan bukanlah pengikut setia satu teori sahaja. Sebaliknya, mereka adalah seperti seorang tukang yang mahir yang tahu bila masa yang sesuai untuk guna sepanah, bila nak rujuk pelantindakan dan bila nak keluarkan kanta pembesarnya. Sebagai penutup, saya nak tinggalkan anda semua dengan satu soalan untuk direnungkan. Cuba lihat kembali amalan pengajaran anda sendiri. Alat yang manakah yang paling kerap anda gunakan? Dan yang lebih penting, alat manakah yang paling berharga dalam kit anda untuk membuka potensi sebenar murid-murid anda? Fikir-fikirkan.